bahagian yang seterusnya pula adalah person in charge. So yang ini ni, kita nak letakkan nama seseorang bukan jawatan. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan yang perkara tersebut dilakukan, diadakan, dan kalau kita buat pemeriksaan ataupun audit, kita boleh cari siapa yang bertanggungjawab tu. Unless contohnya lah kan, macam kerja tu memang level penyelia yang selalunya buat. Contohnya menyelia lah kan. Tak payahlah letak nama penyelia tu. Kita letak je jawatan penyelia, yang itu dibolehkan, tak jadi masalah. Yang ini contoh macam nak beli PPE. Beli safety shoe contohnya. Yang itu kena letak nama lah. Sebab kalau tidak nanti, kalau kita letak jawatan sahaja, nanti dia kata, entah, tak tahu. Tanya dia. Ada 10 supervisor, ada 10 telunjuk, semuanya tuding macam tu. Itu kita tak nak. So, ada yang kita nak letak jawatan dan ada yang kita nak nama, dan selagi ianya satu langkah yang spesifik, kita letakkan nama dekat situ.